Dan lagi haram memindahkan mayat kepada tempat yang terlebih jauh daripada perkuburan tempat matinya, ya, supaya ditanamkannya padanya, melainkan mereka yang hampir dengan Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis, maka tiada haram dipindahkan kepadanya. Okey, haram memindahkan mayat kepada tempat yang terlebih jauh. Ini cerita dah kubur kan, dah kebumikan, bukan yang belum ke bumi lepas sembahyang tu gerak, itu belum ke bumi lagi. Ini dah ke bumi, nak pindahkan, tak boleh lah. Tempat yang paling jauh, ya. Melainkan kalau sekiranya yang hampir dengan Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis, okey, jadi sekiranya ada peluang untuk dipindahkan ke Mekah Madinah dan taklah jauh sangat, maka tak ada masalah, ya, tidak ada masalah pada ketika itu, ya. Di luar kota Mekah Madinah, dari segi jaraknya jauh lah maksudnya, tapi sebabkan kerana nak ke Mekah Madinah atau Baitul Maqdis, diharuskan. Yang cerita ni dia nak pindah daripada satu kubur ke kubur lain tanpa sebab yang jauh. Okey, maksudnya daripada kubur dikatakan terlalu di UK Perdana, nak dipindahkan ke Sungai Buloh, begitu antara jarak dia. Bukan masuk jauh tu ke Perlis ke Kedah, bukan. Jauh tu mana di kawasan kubur yang lain, di negeri yang lain, di daerah yang lain. Ketika itu tidak diharuskan, ya. Kalau yang buat highway itu pun pindah sebelah dia, kan? Ada cerita yang bila dia masuk Khabar tahun 2000, saya tengoklah 3 bulan 4 bulan 5 bulan tu di satu di Johor, di daerah mana saya tak ingat. Jadi kawasan kuburan tu termasuk kawasan untuk dibuat lebuh raya. Jalan raya ke lebuh raya, tengok jalan besar. Jadi atas persetujuan waris, setuju. Tidak, tak jauh pun. Di sebelah mana tak ada kawasan baru, dia tak jauh dari situ. Sebelah-sebelah itu je. Itu harus. Yang mana ada kan berada di alam barzakh. Sesungguhnya mati itu benar, kehidupan di alam barzakh itu benar, kebangkitan di padang mahsyar itu benar, penghisaban amalan baik dan buruk itu benar, balasan syurga dan neraka itu benar, kematian itu benar. Jadi kita cakap tu, dia orang yang hidup dengar tu pun kita pasal Marabuka, siapa Tuhan kamu, jawablah. Soalan bocor kan. Jadi ya, satu lagi ada juga perkataan kata, sekiranya datang malaikat bukan nakir, janganlah dia takut kerana dia juga adalah makhluk Allah. Bukan nak suruh dia jadi berani. Maksudnya tak ada rasa gerun dengan malaikat tu, bukan maksud tu, itu akidah. Bila malaikat bukan nakir datang, kan? Sedang ceritalah, ya, secara psikologi ni. Bukan kata malaikat bukan nakir. Bila kita ni sedang dihadiri di mahkamah dengan hakimnya, dengan wow, lepas tak lepas aku ni, itu hakim manusia. Yang nak tanya ni malaikat, utusan Allah. Kan? Tipulah, tak ada rasa gerun. Tapi ayat tu nak bagi mafhum,
rasa gerun tu jangan kerana malaikat tu. Rasa gerun tu kerana perintah Allah. Gerun kepada Allah. Bila gerun pada Allah, bila kita rasa gerun pada Allah, kita kena dekat dengan Allah. Kalau takut dengan rimau, kena lari daripada rimau. Rimau tak tekam kita. Kita nak takut dengan Allah, kita kena lebih dekat dengan Allah, supaya Allah selamatkan kita. Itu beza. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Kan? Jadi takin tu kita boleh tengok nanti. Biasa kita tengok orang boleh Google tengok. Semua ayat-ayat itu, semua itu sebenarnya walaupun nampak macam dialog dengan si mati yang berada dalam kubur, tetapi kita yang dengar ni, ya, ambil iktibar. Terasa tu. Tambahan kalau imam tu baca dengan penuh khayatan. Kalau dibaca macam surat khabar dia, kiranya datang malaikat Munkar Nakir, ya, janganlah segera jawablah dengan sebaik-baiknya. Dia kena ada kalau macam tu kena dikhususkan sikit, ya. Atau tukar yang lebih apa nama tu, lebih boleh lebih menghayati. Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan takrib. Jadi hukumnya sunat. Jadi bacaan takrib sunat. Walaupun ada pihak yang kata takrib ni tak perlu buat, kan? Orang dah mati, nak ganjang apa? Macam-macam lah. Itu pandangan dia, tak apalah. Sebab benda ni benda khilaf ulama. Kita panjang cerita ni. Benda ni telah dibahaskan oleh ulama. Ya, jadi ulama kita bukan kita je baru nak terfikir. Ulama besar nak fikir. Ulama Nusantara pun dah fikir. Sebab tu mereka buat teruskan. Dan sudah ditakziahkan sekalian ahlinya. Ini bagi yang hidup, ditakziahkan, ucap takziah kepada yang hidup, pada ahli keluarga. Ahlinya maksudnya ahli keluarganya, yang kecil dan yang besar. Takziah sama ada lelaki dan perempuan. Melainkan perempuan yang muda, awet-awet tu takziahnya, itu je lain pula jadi, sangat berat pula. Maka ditakziahkan yang mak dia tak nak pula dia takziah. Bapak dia tak, dia cari anak dan ahli-ahli. Kan? Kalau nampak macam timbul fitnah tu tak payahlah, kan? Kalau macam kita dah biasa dengan dia, memang dia agak dia jiran kita, kan? Takziah itu tak salah. Yang muda maka jangan ditakziahkan. Kalau ini maksudnya dalam bracket tu, kalau timbul fitnah lah. Melainkan oleh para mahramnya. Okay. Dan setiap mereka yang terasa duka cita di atas kematiannya, seperti para sahabatnya. Okay. Selain daripada ahli keluarga, ada kawan baik dia yang pun rasa sedih, nampak sedih dia, ucap takziah. Kalau kawan-kawan yang biasa-biasa ni tak payahlah, tengok relax je, takziah apa kat dia, kan? Takziah, kan? Dia pun macam kita juga, macam yang jauh-jauh lah, kan? Kawan-kawan biasa-biasa yang jarang jumpa. Ni yang maknanya kawan yang rapat ni nampak sedih tu. Ibu kita boleh nampak air muka masing-masing. Nampak. Tadi. Dan disunatkan takziah itu sebelum ditanamkannya dan selepasnya. Jadi sebelum ke bumi pun takziah, selepasnya pun boleh lagi, ada masa ni. Tetapi selepas ditanamkan jenazah itu, terlebih utamanya, tunggulah lepas tanam itu terlebih utamanya, dan tempoh takziah itu berkekalan hingga 3 hari selepas kematiannya.
Okey, 3 hari selepas kematian, tempoh ucapan takziah. Dan makruh takziah selepas 3 hari jika keduanya itu hadir, berada dalam negeri. Maknanya hari itu jumpa dah, tak ucap takziah, dah seminggu baru ucap. Kan? Duk geringatkan dia balik. Kan? Takziah lah, hari itu dah jumpa. Hari itu ucap takziah, hari itu pun dah ucap takziah. Datang seminggu lagi, 2 minggu lagi, takziah lagi. Tak payah dah sebut takziah, tak payah. Ya. Kena pandai lah. Sekarang tu macam mana? Itulah kan. Janganlah takziahnya meninggal itu kisahnya meninggal. Lalu menambahkan kesedihan ni. Melainkan kalau macam mungkin ada saudara mara ataupun kawan dia yang dah lama tak kontak, tiba jumpa, baru tahu, ya ke, baru seminggu ayam meninggal. Oh, takziah tak tahu. Tak apalah. Dah 2 minggu ke kan. Tak apa. Dan makruh takziah selepas 3 hari. Kan? Dia dah hadir majlis jenazah tu, dia ucap lagi takziah lepas 3 hari. Makruh. Tak haram ni makruh. Maka jika ghaib salah seorang, takziahnya berpanjangan hingga hadirnya dan dalam pula hingga 3 hari. Okey. Maka jika ghaib salah seorang, takziahnya berpanjangan hingga hadirnya dan berkekalan pula hingga berkekalan meninggal. Okay. Maksudnya begini, waktu meninggal tu dia tak ada, dia tak jumpa lah, tak salam-salam semua. Okay. Jadi aku tak sempat lah nak jumpa. Nantilah minggu depan lah, dah seminggu baru jumpa. Itu tak apa. Dan berkekalan hingga 3 hari daripada hari dia mula jumpa. Gitu. Okay. Okey, takziah ni sebenarnya apa? Takziah ni adalah dia ada doa dia atau Allah sekali itu. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika wa jabara musibatika. Okey. Maksudnya semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada engkau. Allah membesarkan pahala kepada engkau. Allah beri paling besar. Allah ajraka. Pahala sebab apa? Sebab menerima musibah, bersabar dengan musibah, kesedihan. Pahala, dia sedih tapi dia sabar, dia redha dengan ketentuan Allah. Dia tak apa ni, kenapa Allah ambil isteri aku awal, contohnya kan, kenapa Tuhan ambil suami aku awal. Dia salahkan Tuhan. Dia tak boleh. Kenapa ambil anak aku ni dah, inilah aset aku, dia sesatunya, adalah anak suka, ambil pula, meninggal lah. Dia tak kata macam tu. Dia redha dengan ketentuan Allah. Dia sedih tapi dia sabar. Kita doakan dia pahala. Memang dapat pahala dah kalau macam tu, tapi kita doakan sebagai adab itu. Ya. Wa ahsana azaka. Ya, maksudnya Allah berikan kebaikan, azaka. Ya, ini kemuliaannya, ya. Kebaikan dan kemuliaan kepada kau. Dia mengenai takziah. Ya, wa ghafara limayyitika, dan mengampunkan bagi yang si mati ni, limayyitika. Wa jabara musibatika, dan beri kekuatan atas musibah yang terima. Sebenarnya takziah itu sebenarnya diselangi dengan doa sebenarnya. Tapi kita sambung lepas azan insya-Allah. Jangan buka.
Jadi tuan-tuan, balik-balik tadi, takziah ni bukan hanya sekadar takziahnya kita doa sikit. Kalau dia panjang, adalah pula takziahnya Alhamdulillah panjang pula kan. Pada puan doa, semoga rohnya dicuci rahmat, semoga apa nama, dia beri pahala atas ujian. Itu amin. Macam itu kan. Lepas tu yang ni panjang, kita doa lah belakang. Alhamdulillah ajraka Allah asana azaka wa ghafara limaitika wa jabraka musibatika. Itu doa belakang ataupun teks message kan. Jadi takziah ni sebenarnya ucapan doa pertama. Takziah ni perkataan wa ahsana azaka. Azza tu asal maknanya mudah Allah Taala berikan kemuliaan, ketenangan yang terbaik, ahsan yang terbaik di atas kesabaran itu. Itu namanya takziah. Dengan arti kata takziah itu sebenarnya doa kita kepada si keluarga waris yang ada musibah. Bukan hanya sekadar takziahnya. Innal wajhul takziah, ya. Takziah mana? Apa doanya? Itu kalau kita tag kan, kalau kita ibu saya telah meninggal dunia dimaklumkan dalam grup kan. Innal wajhul innal wajhul takziah kematian Allah maafkan, semoga Allah berikan. Itu doa, ada doa dia. Bukan doa yang takziah ni lah. Kalau yang khusus ni lah. Bila jumpa nak baca doa panjang macam susah pula kan. Takziahnya lagi, ya Allah berikan, semoga Allah berikan balasan yang baik. Semoga Allah berikan pahala yang besar atas musibah. Semoga Allah cuci rahmat atau dia. Ya, tidak tahu. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun kalau tengok dia sedih sangat, insya-Allah Allah sabar, Allah bagi yang lebih. Allah sayang kat dia, Allah sayang kat dia, Allah jumpa dia lebih awal. Ya, adik kemahnya kan. Semoga Allah beri kebelasan yang baik kan. Itulah takziah sebenarnya, ya. Tapi kalau orang ucap takziah tu macam mana? Takziah taklah salah, taklah berdosa dan salah sangat, cuma dia kurang sikit tepat dia bukan kurang tepat, maknanya dia kena tak cukup rasa tu. Kalau masak nasi goreng tu dia tak ada bawang, dia tak ada garam, tak ada telur, nasi goreng bodoh-bodoh gitu je kan. Goreng tak goreng ni kan. Bila ada doa tu baru cukup. Takziah tu sempurna bila ada doa. Itu maksud takziah. Jadi selesai ke bumi, begitulah. Ya, ada begitu. Dan hadis sebut, ya, hanya tiga saja yang ikut dia, yang sebut ni, iaitu sedekah jariah, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Di zaman Ibn Adam ikut amalu illa bisalas. Sedekah jariyatin, sedekah jariyatin, wa ilmu yang tafa'u bi, wa waladun soleh yad'ulah. Bila matinya anak Adam, terputus amalannya, habis. Tapi boleh datang lagi pahala dengan sebab sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang sesuatu yang berterusan orang guna. Contohnya dia pernah sedekahkan pintu tu digunakan buka tutup keselamatan surau. Selagi digunakan, selagi itu pahala dia pergi ke tutup. Dia tak apa pahala tu, tapi di berterusan di dalam buku amalan dia. Tersimpan, bertambah-tambah.
ataupun ilmu yang bermanfaat. Dia pernah mengajar satu huruf kepada anak dia, bunyi kha ini kha kha kha, buat keluar kahak dia pun dapat. Ataupun ro, jadi dia ada orang Melayu ni dia ro mereka ni tak semualah, dia suara sikit ro. Kalau Arab dia huruf P. Huruf P. Kalau tak rasa cakap English, apa yang berkaitan P dia akan jadi huruf Ba. Kan? Peran jadi beran. Kan? Dia akan jadi Ba kalau dia tak biasa. Huruf P. Jadi gitulah, ya. Kita ajar anak kita cara nak sebut roh, cara nak sebut kha. Dengan sebab tu dia boleh baca Quran dan surah Fatihah ada huruf roh, Quran ada huruf roh, ada huruf kha. Selagi mana dia baca dalam Fatihah, setiap solat dia baca, Quran dia baca, selagi itu pahalanya. Anak kita tu pula ajar anak dia, cucu kita lah sama juga. Selagi cucu tu buat, lagi tu anak kita tu yang kita ajar tu pun dapat pahala, kita pun dapat pahala. Sampai lah cicit yang kita tak kenal ni, mana pahala ni, cicit tu orang kita aku ajar ni ada sistem pahala piramid. Ya, tu halal, Allah yang buat, ya, Allah itu halal lah. Dia tidak menindas, tidak memberikan menindas pada yang bawah, orang bawah. InsyaAllah. Jadi itu. Dan seterusnya ialah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Jadi setiap hari kita sebagai insan yang ada mak bapak, kita jangan lupa doa. Terutama di tempat yang di tempat dan juga waktu yang baik, seperti di dalam solat, selepas solat, waktu kuliah macam ni, waktu berkah ni, waktu saya masukkan juga doa ibu bapa, ya, supaya sampai. InsyaAllah selepas ni kita akan masuk tajuk zakat, ya, pada muka surat sebelah.